Ini sebab kenapa penyimpan ASB tak kaya-kaya. Ramai orang yang menyimpan ke ASB berharap bahawa dengan menyimpan ASB dia akan semakin kaya. Tetapi ada beberapa kesilapan yang dilakukan oleh penyimpan ASB menyebabkan mereka masih di tempat yang sama, malahan semakin teruk kewangan mereka. So, apa dia? Pertama sekali, ramai penyimpan-penyimpan ASB bila mereka dapat dividen, mereka hanya fikir untuk menggunakan dividen tersebut untuk dibelanjakan, untuk reward diri dan sebagainya. Tuan-puan, kalau pada permulaan tuan-puan simpan dalam bentuk ASB, sebenarnya tuan-puan fokus untuk gunakan dividen tersebut untuk gandakan lebih banyak simpanan kita. Tetapi kalau tuan-puan setiap kali dapat ASB, tuan-puan hanya guna untuk reward diri dan sebagainya, so kekayaan kita tak ke mana-mana. You are not going anywhere. Yang kedua, tuan-puan kena fikir macam mana untuk menggandakan simpanan ASB kita. Antaranya, mungkin simpanan ASB anda boleh diubah sebahagian dalam bentuk emas. Kerana ASB ni sesuai untuk simpanan jangka masa pendek. Tapi emas sesuai untuk jangka masa panjang. Jadi, kita ada kedua-dua instrumen dalam jangka masa pendek, dalam jangka masa panjang. So, kita akan dapat keuntungan yang lebih optimum. So, setiap kali kita dapat gaji, fokus untuk tambah simpanan kita untuk kedua-dua instrumen kewangan tersebut. Semoga bermanfaat. Mana yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang biru di bawah untuk saya bantu mulakan simpanan emas anda.